Saya benci AI. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. AI dah semakin melampau dan saya memang dah tak rasa segan silu nak cakap dengan semua orang yang saya memang benci AI. Tapi sebelum korang komen apa-apa yang buruk kepada saya sebab saya benci AI, saya nak bagi tahu korang penjelasannya. Sebab itulah video ni bukan 2 minit tapi lebih panjang daripada tu. Sebelum saya bagi tahu korang kenapa saya benci AI, saya nak pesan dulu kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin, follow semua social media saya, join grup Facebook dan grup Telegram. Link semua tu ada di ruangan deskripsi. Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua members channel Sifudin, Sifu Squad VVIP yang support channel Sifudin secara terus. Video ni saya tujukan kepada semua orang, bukan orang yang suka AI sahaja, tapi untuk orang yang tak suka AI juga. Dah lama saya tak buat sesi curhat ni, so let's go sesi curhat Sifudin yang kedua tahun 2026. Right, bagi saya mula dengan memperbetulkan statement saya daripada awal video. Saya cakap saya benci AI. Benda tu tak betul. Saya sebenarnya tak benci semua AI. Saya hanya benci satu jenis AI. Saya dah buat konten dekat channel YouTube saya ni hampir 7 tahun. Dan saya akui dalam masa 7 tahun tu, saya dah pernah gunakan AI. Termasuklah AI yang saya benci ni. Saya ni bukannya rajin sangat pun. So, bila saya buat thumbnail saya memang minta bantuan AI. Okay, saya minta lah macam contoh buang background saya. Tu semua kerja AI. Saya tak buat apa-apa. Klik button, settle. Ada juga orang tanya macam mana saya buat thumbnail saya. Saya jawab je, saya buat dekat Canva. Dan dekat Canva tu ada features AI. So, saya gunakan bila perlu. Kadang-kadang saya juga gunakan AI features dekat Google untuk dapatkan summary tentang benda-benda yang saya research. Yes, saya masih guna Google dan yes, saya gunakan AI features yang ada dekat Google. Saya bukan anti AI sebenarnya. Saya anti generative AI. AI yang mana korang type beberapa benda, lepas tu keluar gambar, keluar video, keluar music dan sebagainya. Saya benci yang itu. Saya terpanggil untuk buat video ni sebab saya jumpa gambar ni dekat grup Telegram dan ini adalah kali kedua atau kali ketiga orang yang sama post gambar ni. Dan korang tengok sendiri caption dia, cara terbaik menggunakan AI. What do you mean this is cara terbaik untuk menggunakan AI? Benda-benda ni yang buat saya benci dengan generative AI sebab benda ni bila sampai ke tangan yang salah boleh menimbulkan banyak masalah. Bukan sahaja boleh buat benda yang tak senonoh macam ni, benda ni juga memudahkan orang memfitnah orang lain. Korang pun mesti dah tengok kan dekat TikTok ke Instagram video diorang guna teknologi deepfake. Itu semua kan teknologi AI. Saya benci dengan teknologi macam tu. Saya rasa macam itu bukan teknologi yang kita sepatut ada. Saya dah jumpa banyak sangat orang yang menyalahgunakan teknologi ni yang buatkan saya benci kepada teknologi itu sendiri. Sebab jujurnya saya dah tak boleh nak keep up nak benci kepada orang yang buat benda ni. Dengan hanya menulis prompt, orang boleh merosakkan reputasi orang lain. Ya, kadang-kadang manusia tu memang bersalah. Orang tu memang tak betul. Kita nak jatuhkan reputasi dia. Tapi macam pada saya tak perlu sebab masih wujud lagi sistem perundangan dekat negara kita. Masih ada law, masih ada lawyer, polis. Kita kena libatkan orang-orang tu. Bukannya kita pergi ke social media dan malukan mereka dengan menggunakan AI. Itu baru satu side penggunaan generative AI yang boleh menimbulkan fitnah dan kemudian buat benda-benda tak senonoh. Satu lagi side, dengan generative AI ni kita dah semakin tidak kreatif. Saya literally ada jumpa orang yang just post gambar-gambar AI dan cakap, oh, this is my content now. Content dia adalah post generated pictures, lepas tu macam expect orang untuk like sebab gambar dia cantik. Ya, betul. Gambar cantik, tapi gambar AI, so saya tak like. Saya tak pedulilah kalau dia kawan baik saya ke mak ke bapak saya. Tapi kalau itu generated AI, saya tak like. Saya rasa itu tak layak untuk dapat saya punya like. Yang lagi penting, saya tak nak diorang rasa, oh ya, benda ni kreatif, benda ni aku yang type, aku yang buat prompt tu, so it's my art. That's not yours. Setakat type menaip tu, budak umur 3-4 tahun pun dah buat dah dekat Roblox. Kita kan, manusia ni sepatutnya kita bangga dengan daya kreativiti kita. Ada orang memang tak kreatif tapi dia boleh belajar slowly. Dan ada orang memang lahir-lahir dia memang penuh dengan inspirasi. Tangan dia boleh lukis senang je. Cantik je dia lukis. Ada orang macam saya memang keras kan. Nak lukis boboiboy pakai topi pun gagal. Tapi benda tu semua boleh dipelajari. Bakat tu adalah benda yang kita boleh pelajari. Wah, kau ni pandai gila melukis. Bakat kau sangat, bakat melukis kau tinggi. Actually, ramai orang yang melukis sekarang ni
diorang belajar untuk melukis. Wah, sedapnya suara kau, bakat terpendam ke? Actually, diorang belajar cara untuk menyanyi. Mungkin diorang dengar betul-betul cara penyanyi tu nyanyi, diorang tiru, ataupun diorang memang pergi kelas vokal belajar menyanyi. Bakat tu benda yang kita boleh belajar. But dengan penggunaan AI ni, orang rasa diorang boleh skip bahagian belajar tu dan decide terus untuk, yap, saya artis sekarang. Term untuk AI artis tu wujud dan ramai orang cuba mempertahankan AI artis. Benda tu tak masuk akal untuk saya sebab korang type prompt, bro. Tak. Tekan enter, tunggu sekejap, keluar, and that's your art, that's it, that's all. Tak ada effort, tak ada bakat, tak ada kreativiti, tapi korang nak gelar diri korang artis. No. Pada saya, benda-benda ni yang saya panggil sebagai penyalahgunaan AI. AI ni adalah satu tool, adalah satu alat yang kita boleh guna untuk memudahkan proses, bukan untuk menyiapkan produk tersebut. Korang pernah tengok cerita Iron Man tak? Okay, saya nak bagi korang contoh Iron Man 2. Okay, babak ni memang masuk dalam hati saya. Saya nak tunjukkan dekat korang. Dalam Iron Man 2, okay, siapa yang belum tengok, pergi tengok. Iron Man 2 ada satu babak ni, Tony Stark ni, okay, main character Tony Stark, Iron Man, dia tengah struggle sebab dia semakin lama semakin sakit sebab badan dia sedang diracuni oleh benda yang bagi dia kehidupan tu sendiri. Okay, ada arc reactor dia ni meracuni badan dia. Okay, so sekarang ni dia kena cari penyelesaian supaya dia jadi lebih sihat lah. Dia kena gantikan arc reactor ke apa. Dia start study dan cari cara untuk perbaiki diri dia. Okay, so dia buat macam-macam. Akhirnya dia dapat inspirasi daripada ayah dia dan dia berjaya cipta satu elemen baru untuk selamatkan dia. Kenapa saya bagi contoh Iron Man? Sebab Iron Man ni dia terkenal dengan satu AI yang ada dengan dia, yang bercakap dengan dia sepanjang masa. Dalam Iron Man 2, kita ada AI Jarvis. Siapa yang pernah duduk kat internet, korang mesti tahu Jarvis kan? So, Jarvis ni memang ada dengan Tony Stark. Tapi Jarvis buat apa-apa tak untuk settlekan masalah Tony Stark? No, dia cuma bantu Tony Stark. Kalau Tony perlukan dia jalankan diagnostik, dia jalankan diagnostik. Run simulation, dia run simulation. Kalau Tony kata, Jarvis, dekat Mexico sekarang apa cuacanya? Dia jawab. Itu function Jarvis. Kita tengok Jarvis bantu Iron Man, bukan Iron Man duduk Jarvis buat semua benda. Kalau orang tanya saya apakah AI, itulah dia penggunaan AI. Memang manusia yang settlekan semua, tapi dengan bantuan orang lain, dengan bantuan benda lain, which is AI. Itulah AI yang pada saya AI. Kita nampak Tony Stark betul-betul struggle untuk bina sendiri barang-barang tu. Okay, dia drill sendiri dekat rumah dia, dia drill benda, dia pasang-pasang wire, dia angkat ni, dia angkat tu, dia letak Captain America punya shield bawah supaya benda tu balance, and then dia cipta that new element. Yes, Jarvis ada dengan dia, Jarvis tolong dia buat benda-benda yang basic, tapi at the end of the day, semua kerja tu Tony Stark buat sendiri. Itulah dia AI. Jarvis tu AI. Itu yang saya faham bila saya cakap pasal AI. Bukan the other way around. So yes, saya memang tak suka generative AI. Tapi saya bukan anti-AI. Saya someone yang suka embrace teknologi baru. Saya ni boleh dikatakan orang yang ambil tahu tentang teknologi semasa. Dan dalam keluarga saya, ramai orang akan refer dekat saya, tanya pasal phone baru ke, pasal apa-apa tech baru. Sebab saya ambil tahu. Saya bukan orang yang anti teknologi baru. Tapi saya betul-betul anti generative AI. Langsung tak menghalang penggunaan AI. Korang boleh guna kalau korang nak guna. Saya memang akan terus anti, akan benci kepada generative AI. Ini bukan dengan AI je, tapi apa-apa teknologi pun kita kena guna dengan cara yang berkhemah. Okay, kita kena guna dengan cara yang baik. Kita kena ada etika dalam penggunaan tu. Barulah kehidupan kita dan kehidupan orang sekeliling kita lebih tenang, lebih aman. Kalau korang tak nampak benda tu sekarang, satu hari nanti korang akan belajar, ya, apa yang saya cakap ni betul. Dan ini bukan saya yang cakap. Ini adalah satu pembelajaran yang kita semua patut belajar daripada kehidupan kita ni. Apa-apa yang kita ada, kita kena gunakan dengan cara yang baik. Sebab kalau kita salah gunakan, padahnya berat korang. Dia akan datang slowly dan korang akan rasa bahananya bila tiba masa. Alright korang, itu je sesi curhat kali ni. Apa pandangan korang? Komen dekat bawah. Bagi tahu saya apa pandangan korang tentang AI, generative AI especially. Korang suka ke tak suka ke? Dan saya nak cakap, kalau saya ada
kecilkan hati sesiapa dalam video ni. Saya minta maaf. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan korang dalam keadaan ekonomi sekarang. Berjimat cermat juga. Jaga ibu bapa, sayangi mereka. Jangan lupa cakap sayang kepada ibu bapa, okay? Alright korang, itu je. Terima kasih banyak. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.